Dan di situ juga ada dia. Dia ni ialah compensation, pampasan ke atas kesalahan-kesalahan tertentu yang bukan hanya dibuat keputusan oleh kerajaan, tapi juga tertakluk kepada hak sebelum itulah. Macam kisah dia ada dia. Ya, ada orang dia tak nak ambil. Ada orang dia tak nak balas balik, tapi dia nak pampasan, boleh aja. Ya. Member tumbuk kawan tu, patah gigi, berdarah. Daripada aku tumbuk dia balik, baik aku ambil dia. Berapa dia kalau gigi patah cabut? Agak-agak. Saya tanya dah 3-4 tahun lepas ni sini. Berapa dia kalau kita tumbuk orang patah gigi, berdarah, cabut gigi dia. Patah ke, hancur ke, cabut ke. Agak-agak berapa dia? Dia punya pampasan. Dia punya takwil. Ganti rugi lah. Alah, cakap batang gigi. Bagi lima tinggi ke ibu. Asin bi sinni khamsun min al-ibil. Gigi dengan gigi 5 ekor ibil. Apa itu ibil? Unta. Awak tubuh orang patah gigi, mari 5 ekor unta. Sanggup? Allah marah sangat ustaz. Okeylah sebatang gigi kena set 5 ekor unta kot. Awak yang kata begitu. Awak bukan Tuhan. Manusia dia punya pemikiran, dia ada limit, dia ada had. Dia fikir setakat tu je. Allah Ta'ala lebih jauh lagi dia fikir. Awak tumbuk saya, kalau saya repeat balik, agak-agak saya tumbuk awak ke, saya pijak awak, ataupun saya bunuh awak. Agak-agak. Orang Yahudi tuan-tuan di Madinah, Aus dan Khazraj bergaduh 100 tahun. Tuan-tuan pasal apa? Berebut seekor unta je. Bergaduh 100 tahun sampai banyak peperangan yang mereka lakukan. Bila mereka baik dua buah ni? Masa Nabi pergi Madinah lah. Nabi pergi Madinah, benda besar Nabi buat selain daripada membina masjid. Hak nombor 2 ialah mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Dua-dua ni masuk Islam, Nabi saudara. Di mana kalau kita belajar sejarah fil jahiliyah, dia panggil at-tarikh fil jahiliyah ataupun tarikhul jahiliyah, the history of the ignorant time. Punca mereka gaduh ni pasal seekor unta ya. Punca patah gigi ni boleh bawa kepada akibat-akibat atau natijah-natijah yang lain. Dipanggil apa dia panggil? Bahasa Inggeris dia panggil lead consequences. Maknanya benda hak akan mari lepas tu. Jadi Islam nak tutup awal-awal. Islam nak tutup awal-awal. Ya tak? Kalau setakat bagi ni RM1,500, siapa-siapa pun boleh buat. Ya tak? Tumbuk orang tu, lah bayar RM1,000. Ini banyaklah pakai aku, dia kata. Ping-ping belanda. Tapi kalau 5 ekor unta, mikir tu kan. 1 ekor unta, kalau kita letak RM10,000, boleh tukar kepada duit lah. Dia punya benchmark dia unta lah. Tapi kalau nak convert kepada duit, boleh. Zaman dulu orang convert pada emas. Macam Umar Al-Khattab, antara pembaharuan yang dia buat pada zaman dia ialah 100 ekor unta dia bagi pembunuhan, rumah tukar kepada Al-Fu dinar, 1,000 dinar. 1,000 dinar. Jadi kalau awak tak bayar 1 ekor unta, awak bayar 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1 dinar 4.25 gram emas. 1,000 dinar maksudnya 425 4,250 gram dinar. 4 kilo lah, 4 kilo emas. 4 kilo emas. 1,000 dinar tu lebih kurang 4 kilo emas tadi. Sekilo emas sekarang berapa? Banyak kan? Tapi kalau yang unta, satu unta kalau convert kepada duit, satu ekor unta 10,000. Kalau 5 ekor unta 50,000 lah. Satu gigi bersamaan dengan 50,000 gigi. Agak-agak orang nak tumbuk orang ni. Tumbuklah tumbuk, mai 50,000. Awak ingat sikit ke 50,000 tu. Jadi dia takkan buat awal-awal. Itu pendekatan dalam Islam. Atas definisi kepada jenayah ni ialah nak mencegah. Bukan nak menghukum, dia nak mencegah. Hukum juga, tapi the purpose kepada hukum tu ialah nak mencegah. Which is kalau lah orang tahu hukuman yang akan dikenakan kepadanya, dia takkan buat. Sebab tu Tuhan bagi berat lalu. Tak ada ringan-ringannya. Bukan nak hukum, ialah hukum nak juga. Tapi purpose dia tu, syarat dia gharat, mana tujuan, ialah nak elakkan.
Kerana dia akan menyebabkan akibat-akibat yang lebih buruk selepas pada itu. Ya.